Bukan masak kicap biasa-biasa, tapi resepi ni sedap sangat. Hai semua, Assalamualaikum. Jom kita buat bawal kicap Chinese style. Resepi ni mudah saja, tapi hampa kena try. Kayak ni guna 2 ekor ikan bawal, saiz sederhana. Hampa nak potong kecil-kecil macam ni atau nak buat sekok-sekok pun boleh, tak ada masalah. Gaul dengan lada sulah saja, lepas tu goreng sampai garing macam ni. Potong bawang putih dan juga bawang merah halus-halus macam ni. Lepas tu halia tu kita ricik halus-halus. Dia baru sedap tau. Kalau halia tu kasar sangat, nanti tak sedap, dia takkan garing halia tu. Lepas tu daun bawang potong macam ni, atau nak potong yang jenis halus-halus pun boleh. Dan juga cili merah. Cili merah ni untuk penyeri lah kita punya resepi nanti. Okey, kita buat bancuhan kicap dia. Bancuhan dia kicap cair, kicap biasa, minyak bijan, sos tiram, lada sulah, chicken stock, gula dan juga fish sauce. Kita gaul dan kita sepatikan dengan sedikit air. Hampa kena adjust lah sampai kicap campuran kicap ni rasa balance. Dia tak masin sangat, dia tak manis sangat. Rasa balance yang sedap. Hampa panaskan minyak dan kita akan goreng halia sampai dia separuh garing. Bila halia dah separuh garing tu, masukkan bawang yang kita dah potong nipis-nipis dan kita akan goreng semua ni sampailah dia akan jadi brown macam ni. Dia garing elok. Angkat bawang dan juga halia ni dan ketepikan dahulu. Lepas tu kita buanglah sikit minyak dari dalam kuali tu. Kita akan tumis bahan kicap tadi. Okey, tumis bahan kicap tu, tuang saja macam tu dan kita akan masak sampai dia betul-betul mendidih. Bila dah mendidih, tutup api. Lepas tu hampa sediakan ikan, susun dalam pinggan elok-elok macam ni, atau kalau hampa tak mahu susun pun boleh je, tak ada masalah. Tabuk bawang yang kita dah goreng tadi, tabuk dekat atas tu, tabuk separuh dulu dan juga tabuk juga daun bawang dan juga cili merah. Nampak cantik kan? Kita akan curahkan kuah kicap yang kita buat tadi ke atas ikan ni. Curah sebanyak mungkin, bagi kena semua dekat bahagian ikan. Dekat ekor, dekat kepala kan. Supaya kicap tu akan terserap masuk ke dalam ikan. Dia barulah terasa isi ikan tu dengan rasa kicap yang kita dah bancuh yang sedap tadi. So dah siap lah kita punya ikan bawal kicap Chinese style. Resepi dia sangatlah mudah, sangatlah senang, bahan pun senang nak dapat. Okey, jangan lupa try resepi mudah ni dan klik like dan share.